takkan biar kita tergantung lah. Walaupun proses tu lama menunggu, tapi dia takkan biar tergantung. Dia akan up to date kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan pembeli kita iaitu Cik Syah Mahusna bin Ismail dan juga Muhammad Imran bin Ismail. Muhammad Imran ni dia beli 2 unit rek. Alhamdulillah lah saya bila dapat tahu gerai hari ni batu bid dah. Bersyukurlah lepas selesai semua jadinya menjadi kenyataan lah hak kita tunggu-tunggu ni. Alhamdulillah semua dipermudahkan dengan bantuan daripada pekerja-pekerja staf Mahabah ni. Alhamdulillah selesai semuanya. Alhamdulillah syukurlah. Syukur Alhamdulillah semuanya dipermudahkan lah. Staf Mahabah sangat membantu lah. Dia sentiasa update lah daripada semasa ke semasa dah proses pembelian ni. Setakat ni tak ada lagi perancangan masa terdekat, tapi untuk jangka masa panjangnya insya-Allah kita nak buat bina rumah lah untuk kat kawasan ni, villa ke ataupun rumah jelah untuk duduk dah nanti. Sama juga dalam masa terdekat tak ada rancangan lagi, mungkin akan datang lah sebagai sistem untuk masa depan. Of course lah mula-mula tu kita macam kena buat research dulu lah. Pertama kali saya research dulu tengok yang syarikat Mahabah ni establish Kedah, ada menunggu pendaftar syarikat Kedah. Lepas tu barulah saya kontak dengan ayah saya, mak saya, tanya macam mana sebelum ni Mahabah ni ada pernah buat jual beli tanah ni atau property ni kat kawasan mana. Lepas nampak tu semua tu barulah saya kata saya boleh kita kena percayalah berarti ni barulah kita proceed dengan urusan seterusnya. Sama, kita memang survey dulu, kita memang research dulu sebelum kita uruskan jual beli lah. Kalau daripada skala 1 hingga 5 bintang ni hampir-hampir 5 lah. Of course lah kita tak boleh nak bagi perfect kan, semua orang tak ada perfect dalam dunia ni, jadinya hampir-hampir 5 lah. Cemerlang bagus. Cemerlang lah sebab kalau kita WhatsApp dia terus reply. Dia tak akan biar kita tunggu lama, dia tak akan biar kita tergantung lah. Walaupun proses tu lama menunggu, tapi dia tak akan biar tergantung. Dia akan up to date kami. Kita nak sarankan lah ataupun cadangkan kepada sains-sains sabak semua untuk sama-sama cuba belilah hak tanah hak mana ada. Boleh dapatkan ejen-ejen property macam Mahabah yang trusted ni untuk bantu untuk memudahkan urusan pembelian tanah tu. Sebab tanah ni macam aset untuk kita lah. Kalau tak boleh guna loan ni, boleh untuk masa depan nak bina rumah ataupun untuk hal-hal yang seterusnya. Kalau dia offer tanah tu, kita boleh survey, lepas tu kita boleh tengoklah apa trusted company supaya nanti kalau orang kata tak kupul loan ni, lambat lagi boleh kupul. Kupul ni masa muda ni lama-lama boleh jadi aset lah untuk anak-anak.